Dari tadi ibu tengok Haziq main telefon. Dah cukuplah tu, pergi makan pula. Bentar lagi ibu. Adik nak beli apa? Tolong polis! Nak ke mana tuan? Dah tak payah menangis. Tenang. Siapa abang ni? Boleh bercakap dengan saya? Saya kat sini untuk tolong. Jangan risau. Kenapa orang-orang di sini sibuk dengan telefon? Semua tak hirau antara satu sama lain. Inilah dunia masa depan yang kamu pilih. Saya tak faham. Apa maksudnya? Kamu masih tak sedar di mana kamu sekarang. Kita sekarang di tahun 2046. Kamu telah merentasi 20 tahun dari masa kamu dahulu. Apa? Tahun 2046? Tak mungkin. Dunia penuh revolusi, tapi manusia masih terlalu bergantung dengan gadget sehingga nilai-nilai kemanusiaan hilang. Inilah dunia masa depan. Dunia yang diciptakan oleh generasi kamu. Apa yang kamu lakukan dahulu terhasil sehingga masa kini. Kamu ingat bila waktu terakhir kamu berhenti bermain game selepas ibu memanggil? Ibu? Di mana ibu? Abang hantar saya ke rumah. Saya rindu ibu. Sebelum ni tak rindu ke? Sekarang baru kamu ingat ibu? Kamu nampak lembah di bawah sana? Itulah rumah kamu dahulu, rumah ibu. Sekarang dah jadi bandar besar. Kita bukan di tahun 2026 lagi. Abang ni siapa? Saya nak ibu. Saya nak balik. Kamu tak kenal aku, tapi aku kenal kamu. Aku tahu kamu akan sampai di sini. Saya nak jumpa ibu. Saya nak minta maaf dengan ibu. Tolonglah abang, hantarlah saya balik. Abang ni siapa sebenarnya? Dengar betul-betul, kamu mesti tak percaya. Aku ialah kamu. Aku adalah kamu di masa hadapan. Dan aku dah lama menantikan kamu. Ketika tahun 2026, kamu banyak buang waktu dengan telefon, bermain game. Kamu abaikan waktu, kamu pentingkan telefon dari banyak perkara lain. Maknanya kita ni adalah orang yang sama. Ceritalah di mana ibu. Mari, aku bawa kamu ke tempat ibu. Pegang tangan aku. Di sinilah dulu rumah ibu. Nak pakai jam ni? Dan kamu akan balik? Ibu tunggu kamu. Ingat pesanan aku. Dunia masa hadapan adalah ciptaan kita. Ciptalah yang terbaik. Haziq ni cari apa pula ni? Dari tadi ibu ajak makan. Haziq dah tak nak main telefon ibu. Haziq minta maaf. Haziq janji takkan lalai dengan telefon lagi. Baiklah Haziq. Ibu maafkan Haziq. Misi telah berjaya. Tahniah, kita akan ke misi seterusnya.